So better kita rasa DLS je dekat sini. Okey, bagus. Kita orang tak penat. Ya, sebab Merapu tak lari dikejar. Tahun ni lebih senang. Sebab kita tak lalu Pencawang. So Merapu ni cerita dia setiap tahun orang kena salai kat Pencawang tu. Pencawang tu buang terus laluan dia. Dia gantikan dengan road. Tahun lepas diorang masuk Tipu dah. Masuk orang kata tahun ni lagi. So tak apa teruskan. Pergi ni checkpoint. Ayah checkpoint je. Selain daripada Muhammad Syukri dan kumpulan 6 orang pelari ini, juga terdapat seorang lagi pelari 55 km yang keadaannya masih bergerak tetapi sudah mula berfikir-fikir 55 km untuk DNF. Depan you ada runner 55 lagi tak? Ada. Tapi tak kenal lah siapa, berapa jauh. Sekarang rasa macam mana? Kaki sakit? Macam nak cramp lah? Ada rasa nak DNF tak? Belum lagi lah. Habis lah. Okey, tak apa. Kita rehat dekat checkpoint dulu. Lepas tu nanti kita fikir macam mana. Walaupun beberapa orang dari pelari yang kita sempat berjumpa menyatakan untuk DNF di checkpoint Sungai Persit ini, tetapi checkpoint ini mengalami sedikit masalah akses jika dibandingkan dengan checkpoint Kubang Rusa, checkpoint Viadak dan juga Gua Kalung. Checkpoint Sungai Persit ini adalah agak ke dalam dan lokasinya tidaklah mudah untuk diakses dengan cepat berbanding dengan checkpoint-checkpoint sebelumnya. Jadi dengan masa yang masih berbaki lebih kurang 2 jam sebelum cut off time, kebanyakan kru di checkpoint Sungai Persit menasihatkan peserta yang ingin menamatkan larian di sini supaya membatalkan hasrat mereka. Kerana jika tidak, para pelari ini mungkin terpaksa keluar pada lewat malam bersama-sama dengan kru di Sungai Persit. Nak pakai plastik pun boleh jadi macam budak. Boleh Tolak-tolak. Dia suka CP ni, dia tukar lepas lagi. Jangan puji lah. Kalau jangan puji. Dia terlepas sebab tu saya repeat. So tahun depan tak boleh buat makan sedap. Sebab kau mesti ke depan. Alamak, tahun lepas extend kan. Kat si Pinang pula. Bang,